Ayo. Guys, counter ni start daripada 2016. Ni ubah piman-piman, tak tahulah jangka hayat dia sampai bila lagi. So tadi kita tengah buat apa ni, cuci-cuci lepas raya. Saat ni kita pergi tengok kawasan luar pula. Depa mesti rumput, depa tebang pokok macam-macam buat lepas raya. Kita nak cuci-cuci. Jadi cuci-cuci. Macam tu lah. Kenapa nak kena cuci-cuci selepas raya? Macam ni lah keadaannya. Dulu tulang ayam ada. Ayo. Belah-belah ringan ni kita biar geng-geng perempuan buat cuci-cuci lepas raya ni. Jom kita pergi tengok geng sado-sado buat apa kalau kan. Tu signboard jatuh kena tumbang kenapa lah tu. Silat. Air bu, air. Air. Wah, kita boleh buat perkemahan. Inilah kawasan Husmat. Kalau ikutkan kita punya keluasan sehingga jauh nak tunjuk. Okay, kalau sini ni sampai pagar ni. Dia lepas daripada pokok nyok belakang tu ada bendang. Sampai ke bendang mana ada orang kampung nak buat bendang tu, kena sewa bagi kat mereka. So doakan. Dulu ni Impian beli luah-luah ni panggil nak buat mahat tahfiz naknya. Sebab dulu ingat anak sulung tu kalau nak bagi dia uruskan sebab dia berminat, tapi Allah uji dia tak sihat. Dia terpaksa keluar daripada Temua tingkatan 2, masuk ke sekolah aliran biasa. Tapi tak apa, insyaAllah kita tak give up. InsyaAllah nanti kalau ada model-model mana yang sesuai, kalau Kak Usna berjaya buat, apa doakan lah. Sebab memang teringin sangat lah nak buat mahat tahfiz, tak tahu kenapa. Ada pun kat sana. Yeay. Daripada sampai belah sana, kita cari belah sini. Dah ada Abang Syafiq dengan Abang Lee. Okay. Kawasan ni pun buat apa? Untuk laluan lori je ni. Cuci-cuci lepas raya. Buat. Kalau Buah letup. buah letup ni di Indon, bibik saya makan ni. Boleh makan, saya rasa makan macam mana? Kan? Tak apa. Okay, tu je lah. Okay. Nampak kot? Daripada sini nampak sampai pokok nyok yang selepas sana. Tanah Husmat.